tak pandai buat garlic bread begini. Paling senang di dunia. Tuhan punya bos. Kau ingat saya tak tahu kau apa kau cakap. Habiskan video ni. Pertama sekali kita sediakan roti. Okey, apa yang kamu mau pakai pun boleh asalkan ada roti. Lepas tu sampai satu tempat. Kita masukkan butter yang lembut. Chicken powder sikit. Bawang putih. Lepas tu kita campurkan. Bila sudah sebati guys, kita ambil roti putih. Letak. Kita kasih. Sapu-sapu dia. Kasih rata ya guys ya. Okey, lepas tu kita panaskan saute pan. Kita terbalikkan begini guys. Ya. Lepas tu kita tengok. Kalau dia sudah garing-garing begini, kita terbalikkan dulu. Ya. Okey. Belah pun sudah kena panggang. Okey, kita tengok. Okey. Kita boleh kasih naikkan. Yo. Sekarang. Belum sekarang. Go.